Alhamdulillah. Rezeki first trip patin lepas. Patin lepas. Anggaran dalam 8 kilo lah berat dia. Rezeki first trip sebab mula-mula dia bagi tadi memang kuat denyut. Ngop. Denyut tu lembut macam patin buah. Last tu barulah nak bagi kau sikit gerak sekali. Kurang yakin patin buah ke kena gerak. Sekali patin sangkar dah. Patin lepas. Banyak nama benda ni. Patin sangkar lah, patin lepas lah, patin bebas lah. Kalau tanya orang perempuan ni, saya cakap patin ni. Kalau patin buah pun patin. Patin lepas pun patin. Gerak pun patin. Bahaya lah. Janji duit. Uish, mana dia masuk ni? Oh, ni dia. Bukan juga. Inilah bendanya. Benda yang paling payah tadi. Sebab jari ni bergulung tadi. Dia bergulung. So dia masuk tu memang tak nak lepas dah. La ilaha illallah. Memang payah sikit lah nak lepas dia. Jari ni jari 2 lapis. 9 dulu baru 6. So sekarang ni kalau 6 dia dah terkepit, jari 4 bergulung jadi susah lah nak tanggal dia. Sebab ikan ni kuat. Kalau ikan ni jenis lembik, kita bimbang juga dia mati. Tapi orang cakap setakat satu mata je rugi, tak ada apa lah geng. Bismillah. Kita lurut je ke depan. Kan? Senang kan? Kan nak payah-payah. Okey, settle. Ambil tali. Kita ambil dulu. Kita timbang. Siapa pula kau lagilah orang tak sibuk ni. Okey. Racing ni buat hal tau. Aduh. Nampak oh. Okey. Bismillah. Oh, tak sampai 8 kilo banyak kali dah ni. Teka-teka tak tepat ni, lama tak turun sungai. 6 kilo 400 Alhamdulillah. So next trip insyaAllah ada rezeki lagi. Ciao. Berenanglah kau dengan tenang. Bye bye.